Pernahkah kita rasa dunia ini seperti cuba menarik kita jauh dari apa yang paling kita yakini? Tekanan, godaan, atau mungkin pandangan orang lain yang mencabar setiap sudut kepercayaan kita. Kisah keluaran mengingatkan kita betapa pentingnya iman yang teguh. Walaupun berdepan kuasa besar, umat Tuhan berani berkata, kami akan pergi bersama anak-anak muda, orang tua, anak-anak kami, dan juga ternakan kami. 9. Ini janji mereka kepada Tuhan, penuh cinta dan kesetiaan, bukan paksaan, tapi pilihan dari hati yang percaya. Jadi, dalam dunia yang sentiasa berubah ini, bagaimana kita boleh terus berpegang teguh? Ingatlah, iman yang sejati datang dari hati yang penuh kasih. Ia bukan tentang menghakimi, tapi tentang memahami dan menyebarkan kasih Tuhan kepada semua. Marilah kita terus berjalan dalam cinta-Nya, dengan harapan yang tidak pernah padam, tak kira apa pun cabarannya, kerana cinta itu takkan pernah goyah.